Halo, kita berjumpa lagi kali ini dalam rancangan bagaimana nak bina EA. Okey, um, video-video untuk buat EA ni sebenarnya banyak, tapi dalam bahasa orang putih, dalam bahasa Melayu saya ingat tak ada lagi kot. And then kalau saya rujuk video-video orang putih je lah. Tapi ada setengah orang kita dia tak boleh nak faham. So tak apa, saya try buat sikit-sikit daripada awal. Ini yang pertama lah dulu untuk korang kalau memang betul-betul nak belajar buat EA ataupun indikator, bolehlah ikut. Sebelum tu takut korang termiss ke tak terlepas ke apa kan. Kalau betul-betul minat, pandai-pandai lah. Okay, yang pertama untuk kita panggil buat EA je lah, senang. Saya tak akan describe dia kepada indikator ataupun EA. Kita just panggil EA je lah, senang. Okay, pertama mestilah nak kena ada platform software, iaitu sekarang saya dah tak pakai MQL5. So saya dah tak pakai MQL4 ataupun MT4. So saya tak nak cerita langsung pasal benda-benda tu. Kita fokus kepada MQL5 dan MT5. Jadi bila sebut MQL5, MT5, kita kena ada lah platform dia. Platform MQL5, MT5 ni semua kan. Okay, dekat sini kita ada korang punya broker mana terpulang pada korang, tak kisah. Bila kita nak buat first, soalan pertama yang selalu bermain di fikiran, bang, macam mana saya nak buat apa software dia, dekat mana, semua soalan berkaitan macam tu. Macam mana nak mula dia tu, nak start daripada mana. Ada beberapa kaedah. Yang pertama, kalau korang tak tahu apa-apa, yang pertama adalah buka atas ni IDE ni maksudnya kita nak buka dia punya software dia. Klik kat sini and then dia akan keluar Meta Editor. Okay, bila keluar Meta Editor ni, korang boleh je sebenarnya nak ambil new and then kebiasaannya kalau kita nak buat sendiri. Biasanya kita akan ambil Expert Advisor template. Ini untuk buat EA. Kalau kita nak buat indicator, kita akan ambil custom indicator. Kalau kita nak buat script, kita akan ambil script. Okay, lain-lain ni tak perlu nak tahu. Dia ada function dia semua. Tapi kita fokus pada apa yang korang nak sekarang ni. Biasanya adalah, bang, macam ni nak buat EA. Ni kita ambil Expert Advisor. Apa beza dengan Expert Advisor Generate tu, ada dalam video sebelum saya tunjuk. Okay, tekan Expert Advisor and then tekanlah apa sahaja nama yang korang nak pakai. Kalau korang nak buat EA tu, nama apa sahaja sahaja. And then tak perlu nak apa-apa pun, tak perlu nak add ke apa benda, tak payah, kosongkan je. Next. And then tak payah pun nak ambil apa-apa kat sini. Tapi kalau faham-fahamlah on trade ni ada function dia. Ini kita panggil handler ataupun function. On trade adalah kegunaan dia, on timer, on trade transaction ni semua. Tapi basically tak payah apa-apa pun. And then sama, ini pun adalah function dia, tapi tak payah pun. Finish. Okay, bila finish, dia siap dekat sini. Dia keluar benda ni. Okay, inilah macam mana cara dia. Satu cara. Ini dia akan bagi contoh, kata template untuk buat EA. Katakan kita nak buat, tengok kat sini atas ni, dia tulis nama apa sahaja. Kalau katakan kita nak buat indicator, so just kita ambil custom indicator and then kita tulis indicator indi pertama. Okay, lain-lain ni tak payah. Then next pun sama, tak payah nak apa-apa pun kat sini. Kalau nak tahu apa beza dia ni semua tu, kalau ada masa nanti saya cerita. And then sama, finish. Okay, finish indi pertama. So ini adalah template untuk buat indi ataupun EA. Ini cara biasa untuk korang. Kalau saya ataupun orang lain, biasanya kita dah ada kita punya template kita sendiri tau. Kita ada template kita sendiri, cara kita coding kita sendiri, style kita coding kita sendiri.
So kita akan copy je. Contoh dekat sini saya dah buat ini indikator yang saya buat kan. Contoh saya nak buat kat sini. So saya buka je file, open data folder, dia akan keluar open data folder, and then MQL file. Kita nak expert advisor, expert lah. Kalau indikator lah, sama, tak ada beza pun. And then copy je lah. Cara saya biasa macam ni je, saya ambil, saya copy. Okay, MQL file source file, dia akan keluar ni MQ file. Dan ini program yang kita dah compile, dia akan keluar macam ni. Kalau boleh compile, dia akan keluar. Kalau tak boleh compile ataupun error, dia tak akan keluar benda ni. Itu kena tahu. So kita copy yang source code, and then paste. Mana nak paste? Okay, paste. Dia keluar kat sini kan. Rename je lah. Test. Contoh kita buat tester. Okay, and then double click. Bila double click, dia akan keluar kod. Okay, nampak tak tadi? Tester, dia akan keluar kod. Ini kod yang kita dah buat sebelum ni. Kalau korang dah ada, lepas tu korang nak edit dekat sini, mungkin nak edit daripada pakai satu barang kepada barang lain. Kita dah ada dia punya style dia, template dia, apa semua. Just kat sini je lah, and then edit je lah apa-apa yang nak kena edit. Okay, itu cara yang kedua. Tutup yang ni. And then katakan korang dah buat benda tu, and then korang dah buat sebelum ni, nak edit. Kita boleh je pergi ke sebelah kiri ni, kepada file apa yang korang nak tadi tu. Okay, bila kita buat yang baru, pertama kita nak kena refresh. Right click, pointing dekat sini, right click. Kenapa dia tak keluar? Sekejap. Okay, right click kat sini, refresh. So refresh, tadi kan kita buat, contoh saya buat yang baru kan, barulah dia akan keluar dekat bawah ni. Mana yang tester tu? Oh, saya belum compile. Okay, belum compile, dia takkan ada lah. Sekejap, pergi balik. Indikator ini kan tak ada kan, belum compile. Double click. Ini yang pertama. Contoh tadi tester ni. Okay, compile. Okay, compile. And then bila kita pergi kat sini, right click, refresh. Okay, barulah dia akan keluar mana tadi yang tester tadi tu. Okay, ini tester. Right. So kalau katakan yang ketiga, katakan korang nak edit yang tengah buat, boleh je buka macam tadi file tu semua, ataupun tester, modify dia akan buka. Okay, modify dia akan buka, and then kita akan edit lah kat sini. Okay, itu yang pertama untuk korang tahu.